Okey, bersama lagi dengan saya Ajay Consultant. Dengan topik pada kali ini, pernah ke tuan-puan sendiri rasa setiap kali dan setiap bulan dan setiap kali dapat gaji je, tak sampai 20 hari bulan duit gaji tak tahu pergi mana? Aku rasa macam tak adalah beli banyak sangat, tapi kenapa tak ada? Kenapa habis? Adakah gaji kecil? Adakah aku perlu tambah lagi pendapatan? Adakah aku perlu cari lagi side income? Okey. Jika tuan-puan mengalami masalah macam ni, isu macam ni, video ini untuk tuan-puan. Sebenarnya, kita tidak perlu tunggu kaya untuk kita merancang keuangan, untuk kita merancang segala perbelanjaan, untuk kita merancang kita punya gaji. Ke mana gaji kita pergi? Contoh, dapat gaji, apa yang kita kena buat dulu? Kita akan bayar bil-bil api, bil air. Apa lagi? Ke mana yang ambil takaful, bayar takaful. Okay, mana yang ambil unit trust ataupun PRS. Okay, invest dulu. Lepas dah invest, lepas dah bayar segala bil, yang penting maksudnya yang keperluan, bukan kehendak. Keperluan dulu. Barulah datangnya kehendak. Nanti next video saya akan kupaskan perbezaan antara kehendak dengan keperluan. Apakah perbezaan tu dua? Dan berkait pula dengan gaji yang dapat setiap bulan. Jadi kita tidak perlu tunggu kaya untuk kita buat perancangan keuangan. Okay, berapa persen untuk kita simpan emergency fund? Berapa persen untuk kita letakkan kepada investment, pelaburan? Apakah kepentingan melabur? Investment tu invest. Kenapa kita nak melabur? Kita simpan lah cukup. Okey, salah satu faktor untuk kita invest adalah untuk melawan inflasi. Okey? Melawan inflasi. Kalau misalnya kata mana yang tak tahu maksud inflasi, tak apa, saya boleh tunjukkan. Contoh saya bagi contoh. Nasi lemak 10 tahun yang lepas mungkin boleh beli sebungkus 30 sen ataupun sebungkus 50 sen. Sekarang ni nasi lemak dengan telur cepotet tu, sikit tu, dah berapa? Dah RM2. Nampak tak? Itu maksudnya pergerakan inflasi. Itu adalah inflasi dari sudut makanan. Okey? Itu saja buat masa ini. Dan jika tuan-puan nak tips keuangan, boleh follow saya. Okey, klik follow. Kalau misalnya kata ada yang nak komen, boleh komen.